Okey, sekarang pemasangan tiles semua sudah siap. So, macam ni lah. Bagi dalam, dia ada gap dalam tu, tapi tak apalah, dia bagi dalam. So, kita buat macam ni. Okey, kat sana pun dah ready. Okey, sebelah sini pun dah buat. Sebelah sini saya tampal sebab tile tak cukup. Jadi saya ambil tile yang pecah-pecah, saya tampalkan macam ni je lah. Jadi bagi dalam biasa tak nampak. So orang kalau buka kabinet nampak sebelah sini, nampak sebelah sana, lepas tu nampak luar kan. So janji luar nampak daripada jauh, nampak siap. So sekarang tunggu buat kabinet door. Okay, sekarang saya kena bersihkan benda ni semua supaya nampak kemas lah. Alright. Okay, sekarang saya dah bersihkan sebanyak mana yang mungkin, tapi belum bersih lagi lah. Dia macam the main kotoran semua dah saya dah keluarkan, tapi yang ni semua nanti kena buat detailing sikit lah. So at the end of the day, tabletop akan nampak macam ni. Dia daripada side macam ni. Lepas tu tapi mesti nanti saya akan buat pintu lah. Dia customize punya pintu kan. Dia macam sliding, tapi guna mungkin saya akan guna material yang macam ni. Saya akan guna material yang ni. Yang ni PVC ceiling. So kemungkinan dia macam ni. Mungkin saya akan pilih warna lah, sebab mungkin warna tak ngam dengan warna grey sikit kan. So saya kena, yang ni saya beli sampel je RM14 macam tu. Tak apa, rugi pun tak apalah, boleh guna untuk benda lain. Tapi saya mungkin akan beli warna yang matching. Lepas tu saya akan buat rail. Lepas tu yang ni combine 2 piece, jadikan macam satu sliding, ataupun tengoklah macam mana saya nak buat. So ada idea sikit. So bila yang ni dah lengkap, kitchen cabinet consider done lah. Of course yang sinki ni saya dah marking, saya kena potong, buat drill lubang. Lepas tu baru guna gergaji jigsaw ke apa, potong terus. Lepas tu tanam, pasang pipe. Tapi yang pipe ni, outlet ni kan, dia satu challenge tau yang ni. Sebab developer dia buat atas sikit. Saya pun tak tahu kenapa dia tak buat bawah sangat, sebab pipe dia lari dekat bawah. Water trap dia macam ni, lari kat sana. So dia mungkin kat sini pun kat, saya tak tahulah. Tapi end of the day kan, kalau dia buat bawah sikit senang. Sebab benda ni dia dia punya panjang ni kan, mungkin dia akan turun sampai ke sana. Jadi yang outlet tu mungkin dia terlebih sikit bawah. Tapi tengok macam mana lah masa saya pasang nanti. Kalau dia tak kacau sangat, okey. Tapi kalau kacau, terpaksa tebuk lubang, turunkan pipe tu bawah sikit. Dia kerja lebih sikit lah. So end of the day, tabletop macam 70% siap lah. Tunggu pintu dengan benda ni je. Yang ni senang je sebenarnya. Drill, gergaji, tanam, habis. Kalau tak ada problem, dalam masa sejam dah kau tim dah kerja ni. Tapi pintu ni saya kena cari dia punya barang yang matching. Buat pintu, lepas tu consider done. Kitchen tabletop ni yang paling mengambil masa yang lama. Yang benda lain semua masih macam apa, curtain rod, yang bilik-bilik semua dah buat dah. Tapi yang ni yang ambil masa yang lama. Okey, itu saja.